tempat berisi inti di bawah budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai, moga majlis bertambah seri. Yang diraikan Cik Yap Yok Yong, Guru Disiplin SMK Jinjang. Yang berusaha Cik Tian Hock Bin, Pengetua SMK Lasal Brickfield. Yang berusaha Cik Lok Chi Wai, mantan Pengetua SMK Kepong Baru. Yang berusaha Encik Awang bin Dollah, Pengetua SMK Jinjang. Yang berusaha Puan Hajah Sarifah binti Ebi Rahmat, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Ho Siu Fong, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Zanariah binti Zakaria, Penolong Kanan Petang. Barisan Penolongan Mata Pelajaran, guru-guru SMK Jinjang yang dialu-alu kami supaya sentiasa mematuhi peraturan sekolah, menjaga tingkah laku dan menjadi murid yang lebih berdisiplin. Bagi kami murid-murid olahraga, Cik Yap bukan sahaja seorang guru tetapi juga seorang jurulatih yang sangat berdedikasi. Kami masih ingat latihan di Padang, kata-kata semangat Cik Yap dan usaha Cik Yap yang sering mahu kita membuat terbaik dalam setiap pertandingan. Hasil pimpinan dan usaha Cik Yap, ramai murid telah berjaya mencapai kejayaan dalam sukan olahraga dan mengharumkan nama sekolah. Kami sangat berterima kasih atas segala usaha dan kesabaran Cik Yap dalam melatih kami. Walaupun selepas ini, Cik Yap tidak lagi berada di sekolah, segala nasihat, tunjuk ajar dan kenangan bersama Cik Yap akan kami ingati. Akhir kata, kami mendoakan Cik Yap sentiasa sihat, bahagia dan menikmati kehidupan persaraan bersama keluarga tercinta. Terima kasih atas segala jasa cikgu, jasa dan pengorbanan Cik Yap akan sentiasa kami kenang. Sekian, terima kasih. terima kasih diucapkan kepada contoh saudari pengacara majlis, dua orang kan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diraikan Cik Yap Yok Yong, Guru Disiplin SMK Jinjang. Yang berusaha Encik Tiong Hock Bin, Pengetua SMK Lasal Brickfield, juga mantan PKM SMK. Encik Tiong Hock Bin, Pengetua SMK Lasal Brickfield yang juga mantan PKM SMK Jinjang. Yang dihormati Encik Lok Chi Wai, mantan Pengetua SMK Kepong Baru dan juga mantan SMK Jinjang. Okay. Yang berusaha Puan Hajah Sarifah binti Ebi Rahmat, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Ho Siu Fong, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Zanariah binti Zakaria, Penolong Kanan Petang. Barisan guru-guru mata pelajaran, ahli jawatan kuasa PBG, para tetamu jemputan serta murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam semangat peneraju Taufan. Ya. Yang pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Encik Lok dan juga Encik Tiong Hock Bin, yang sudi hadir pada majlis kita pada pagi ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu, kepada Cik Yap dan juga family yang turut sama hadir pada hari ini, dan juga para sahabat-sahabat Cik Yap. So, terima kasih sekali lagi bagi pihak SMK Jinjang kerana sudi hadir ke majlis bersalahan seorang, saya rasa seorang guru yang sangat hebat di SMK Jinjang, iaitu Cik Yap Yok Yong. Untuk makluman semua,
hari ini pada 16 Mac 2026 kita adakan majlis ini sebenarnya majlis persaudaraan Cik Yap, ya, setelah beliau menabur khidmat selama 36 tahun sebagai pendidik yang bermula di SJKC Mungchong pada 1 hari bulan 12 tahun 1990, ya Cik Yap, ya. Itu adalah sekolah pertama beliau. Kemudian daripada SJKC Mungchong beliau berpindah ataupun berkhidmat di SMK Jinjang, iaitu pada 16 bulan 5 2002 sehingga sekarang beliau bersara di SMK Jinjang, iaitu selama 24 tahun di SMK Jinjang. Okey, satu tepukan untuk dia. 24 tahun dia satu sekolah memang cukup lama, ya. Dan genap beliau menabur bakti selama 36 tahun sebagai pendidik, ya. Memang cukup lama. Dan bukan setakat lama, sepanjang kejayaan juga beliau adalah sebahagian daripada nadi sekolah ini, ya. Iaitu jika dikira 24 tahun beliau di sini, beliau terkenal sebagai guru disiplin yang sangat tegas dan sangat prihatin. Okey, terutama dalam membentuk tingkah laku ataupun disiplin murid-murid, terutama murid-murid sesi petang, ya. Dan beliau juga adalah seorang guru penasihat olahraga yang bagi saya cukup hebat. Okey, susah untuk kita cari ganti, ya. Sepanjang saya berada di sini, saya dapati sukan kelab olahraga iaitu kebintaraan sekolah, okey, telah mencapai kejayaan yang cemerlang, di mana pada awal tahun ini pun kita telah berjaya menjadi johan keseluruhan merentas desa daerah Sentul, hasil daripada didikan Cik Yap. Yang begitu juga pada tahun lepas kita adalah juara sukan untuk Kuala Lumpur. Okay, jadi kita harapkan dengan kejayaan ini Cik Yap masih sudi untuk memberi tunjuk ajar kepada murid-murid SMK Jinjang, walaupun selepas ini beliau telah bersara. Ya, saya rasa tidak ada masalah Cik Yap, ya. Okay, terima kasih Cik Yap, ya. Sebab pengalaman beliau, kehebatan beliau kita tetap tagih, tetap harapkan untuk kecemerlangan anak-anak SMK Jinjang, ya. Okey, jika dilihat dari segi seiras, ya, ataupun sekilas pandang, kita nampak Cik Yap ni seorang yang serius, tapi sebenarnya beliau adalah seorang yang baik, seorang yang pandai menghormati orang lain dan mesra dengan sesiapa pun, ya. Dan untuk warga sekolah SMK Jinjang memang dari segi sumbangannya tidak boleh kita nilai lah. Okey. Cuma yang satu yang saya rasa yang susah untuk kita semua mencontohi atau mengikuti sikap Cik Yap adalah dia seorang yang berdisiplin tinggi. Okey, sangat berdisiplin tinggi. Itu yang menjadikan beliau seorang guru, ketua guru disiplin petang dan seorang guru penasihat olahraga yang berjaya, ya. Bila disiplin yang ada pada beliau terapkan kepada murid-murid, terutama murid-murid olahraga SMK Jinjang, ya. Dan di kesempatan ini saya bagi pihak warga SMK Jinjang ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cik Yap. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik selepas ini.
Dia beri kebahagiaan bersama-sama dengan keluarga serta dapat menikmati kehidupan yang lebih tenang dan lebih aman. Ya. Dan kami warga Sdn Jinjang mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada jasa dan budi Cik Yap selama 24 tahun berada bersama-sama kami di SMK Jinjang. Ya. Dan satu lagi harapan kami, semoga Cik Yap sentiasa mendoakan kejayaan anak-anak SMK Jinjang, bukan saja anak-anak sukan olahraga tapi semua sekali. Okey, semoga dengan harapan doa yang kerjasama yang akan diberikan oleh Cik Yap akan menambahkan lagi kejayaan sekolah kita. Ini sama ada dari kurikulum, KEM ataupun kurikulum itu sendiri. Ya, jadi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Awang.